Pernah tak anda terfikir, kenapa ya bila kita bercakap, kita selalu sangat berlapik-lapik? Hari ini, jom kita selami dunia kesantunan bahasa dan kita akan cuba fahamkan 6 model utama yang membentuk cara kita berkomunikasi setiap hari. Okey, jom kita mulakan dengan satu soalan yang mudah je. Kenapa kita lebih suka cakap, boleh tolong hulurkan garam tu, berbanding terus cakap, bagi garam tu? Dalam perkongsian kali ini, kita akan cuba rungkai teori-teori di sebalik cara kita berbahasa yang penuh adab ni. Perjalanan kita ni bermula pada era 1970-an. Masa ni, ada 3 model perintis yang betul-betul meletakkan batu asas untuk semua teori kesantunan yang kita tahu sekarang. Kalau kita tengok garis masa ni kan, nampak jelas yang idea-idea utama ni muncul dalam tempoh yang sangat singkat je. Tapi, impaknya sangat besar. Semuanya bermula dengan 2 pemikir hebat pada tahun 1975. Yang pertama sekali, kita ada Paul Grice. Dia ni cadangkan yang perbualan kita ni sebenarnya bukan berlaku secara rawak tau. Sebaliknya, ia dipandu oleh satu prinsip yang kita semua faham tanpa perlu disebut pun. Poin utama Grice kat sini ialah kita secara automatik menganggap yang semua orang dalam perbualan tu sedang cuba bekerjasama untuk faham satu sama lain. Andaian kerjasama inilah yang menjadi asas untuk kita faham apa itu kesantunan. Okey, pada tahun yang sama juga ada seorang lagi pemikir, Robin Lecoq, yang tengok benda ni dari sudut yang berbeza sikit. Dia lebih fokus pada peraturan-peraturan sosial dalam cara kita berinteraksi. Bagi Lecoq, model dia ada 3 peraturan mudah. 1, jangan memaksa. 2, beri pilihan. Dan 3, pastikan orang yang kita bercakap tu rasa selesa. Pendek kata, semua ni tujuannya untuk menjaga keharmonian sosial. Lepas tu, beberapa tahun kemudian pada 1978, muncul pula Penelope Brown dan Stephen Levinson. Yang ini boleh dikatakan konsep yang diorang perkenalkan ni adalah yang paling berpengaruh dalam teori kesantunan. Diorang perkenalkan konsep air muka. Bayangkan, air muka ni macam maruah atau image public kita. Jadi, menurut diorang, segala bentuk kesantunan ni tujuannya cuma satu je, untuk jaga muka kita dan juga muka orang lain masa kita bercakap. Jadi, asasnya memang dah dibina oleh 3 model ni. Tapi, perbincangan ni tak berhenti kat situ je. Idea-idea asas ni sebenarnya cumalah satu permulaan yang membuka jalan untuk ramai lagi pemikir lain datang dan perhalusi lagi kerangka ni. Sekarang, jom kita beralih pula kepada gelombang pemikir yang seterusnya. Mereka inilah yang menambah lapisan-lapisan baru yang membuatkan pemahaman kita tentang kesantunan ni jadi lebih mendalam. Pertama, kita ada Geoffrey Leach. Dia mencadangkan satu model yang boleh kita katakan berfungsi seiring dengan prinsip asal Grice yang kita bincangkan tadi. Prinsip kesantunan Leach ni terangkan kenapa kadang-kadang kita sengaja langgar prinsip kerjasama Grice tu. Contoh paling senang, katalah kawan anda potong rambut baru dan anda rasa tak berapa kena. Anda takkan cakap terus terang kan? Sebaliknya, anda akan pilih untuk jaga hati dia. Itulah dia prinsip kesantunan dalam tindakan. Seterusnya, kita ada Bruce Fraser. Dia pula tawarkan satu perspektif yang lain. Dia tengok perbualan ni macam satu bentuk perjanjian atau kontrak antara kita yang bercakap. Maksudnya macam ni, bila kita mula bercakap dengan seseorang, secara tak langsung dah wujud satu set hak dan tanggungjawab yang kita faham bersama. Jadi, bagi Fraser, bersikap sopan tu sebenarnya cuma bermaksud kita memenuhi tanggungjawab kita dalam kontrak tak bertulis ni. Okey, sekarang kat sinilah ceritanya jadi lagi menarik. Semua teori yang kita dah bincang tadi tu kan bunyinya macam universal, boleh dipakai kat mana-mana. Tapi, macam mana pula bila kita masukkan elemen budaya yang spesifik? Dan ini membawa kita kepada satu sumbangan yang sangat penting khas dari perspektif Malaysia oleh Profesor Asmah Haji Omar pada tahun 2000. Model Puan Asmah menunjukkan yang kesantunan ni bukan sekadar satu strategi universal. Ia sebenarnya tertanam jauh dalam nilai budaya kita, macam budi bahasa dan timbang rasa. Dalam erti kata lain, cara kita berbahasa tu, itulah cerminan jati diri kita sebagai sebuah masyarakat. Jadi dah ada 6 model ni kan? Macam mana kita nak satukan semuanya? Cara terbaik ialah jangan anggap ia sebagai teori yang bersaing. Sebaliknya, bayangkan ia macam alatan-alatan berbeza yang ada dalam satu kotak alatan komunikasi yang sama.
Jadual ni tunjukkan ringkasannya. Setiap satu model ni bagi kita satu kanta yang berbeza untuk faham pertuturan kita. Daripada kerjasama asas GRICE, sampailah ke nilai budaya yang mendalam oleh Asmah, bila digabungkan, barulah kita dapat gambaran yang lengkap. Apa yang pasti, pemahaman kita tentang kesantunan ni tak statik. Ia sentiasa berkembang. Dan ini membawa kita kepada satu soalan terakhir untuk kita fikirkan bersama. Dalam dunia yang penuh dengan emoji dan mesej ringkas hari ini, agaknya macam mana teknologi sedang mengubah peraturan kesantunan berbahasa kita?